Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Syani Junior bin Muhammad Yassin, pemegang matrik ID 2024111334 akan menerangkan secara ringkas tentang pengurusan bilik darjah dan peranan psikologi pendidikan dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lebih berkesan. Pengurusan bilik darjah ini bukan sekadar mengawal disiplin murid, tetapi melibatkan usaha mewujudkan suasana pembelajaran yang teratur, selamat dan kondusif. Di sinilah psikologi pendidikan memainkan peranan penting kerana setiap murid mempunyai tingkah laku, emosi dan cara pembelajaran yang berbeza. Pertama, dari sudut pelaziman operan, guru boleh membentuk tingkah laku murid melalui peneguhan dan hukuman. Contohnya, pemberian pujian atau ganjaran dapat menggalakkan tingkah laku positif. Manakala, hukuman yang berhemah dapat mengurangkan tingkah laku negatif. Jadi pendekatan ini membantu guru untuk mengawal kelas secara sistematik dan lebih berkesan. Kedua, hukum Thorndike menekankan 3 prinsip utama, iaitu kesediaan, latihan dan kesan. Murid akan belajar dengan lebih baik apabila mereka lebih bersedia, diberi peluang berlatih secara berterusan dan menerima kesan positif daripada tingkah laku mereka. Prinsip ini membantu guru membina rutin kelas yang konsisten dan jangkaan yang jelas. Seterusnya, pembelajaran vicarious oleh Bandura dan menunjukkan bahawa murid belajar melalui pemerhatian dan peniruan. Dalam bilik darjah, guru berperanan sebagai model tingkah laku yang baik. Apabila guru menunjukkan sikap berdisiplin, sopan dan bertanggungjawab, murid akan mencontohi tingkah laku tersebut. Selain itu, iklim emosi dalam bilik darjah juga amat penting, di mana suasana yang selamat, saling menghormati dan menyokong emosi murid dapat meningkatkan motivasi, tumpuan dan penglibatan murid dalam pembelajaran. Jadi hubungan guru dan murid yang positif dia akan menjadikan pengurusan kelas lebih mudah dan lebih berkesan. Sebagai kesimpulan, gabungan strategi pengurusan bilik darjah dan kefahaman psikologi pendidikan mampu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang harmoni, tersusun dan bermakna. Dengan memahami murid secara menyeluruh, guru bukan sahaja mendidik minda, malah membentuk sasiah murid secara lebih holistik. Dan sebagai tambahan, poster ini juga menyediakan kod QR untuk kuis interaktif bagi menguji pemahaman berkaitan pengurusan bilik darjah dan psikologi pendidikan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.